Baik. You ambil banyak-banyak apa pasal? Yelah 1, 2, 3 lagi dalam. Tapi ada lagi orang. You mana boleh tu macam. Ini orang sedekah punya tahu. Tak boleh tu macam. Tapi kita ada orang. Bukan pasal ada orang. Dia mari dia angkat. Bukan you ambil untuk dia. Tahu. You mari semayang. Semayang ambil satu balik. Bukan you ambil banyak-banyak kasih semua satu kampung tahu. Kita pun Tak, ada bukan kawan, tak, ada bukan kawan tak. kita pun. Kawan mari ambil lah. Ada ambil dia simpan sini. Apalah you orang ni. Hey you. You ingat apa? Ini orang baris semua bagi sama you orang saja. Kawan mari, kawan angkat. Bukan you angkat. Apalah. Apa kau rasa? Salah tak tindakan aku? Aku bukanlah nak memalukan, tapi aku rasa tak wajar dan tak sepatutnya dibuat macam tu. Kau datang masjid, solat Jumaat, orang infak makanan. Infak tu adalah untuk para jemaah yang datang. Jadi kau janganlah tamak bawa balik sampai 5-6 bungkus dan kau pula cakap untuk kawan-kawan. Tak boleh lah kalau kawan-kawan, biar dia orang datang ambil sendiri. Mana yang dapat, yang tak dapat tu bukan rezeki. Ini kau pula ambilkan sampai 5-6. Okey, nampak kan dalam plastik tu 3 bungkus. Dah 3 bungkus. Dalam bakul motor itu ada lagi di bawah jaket itu. Sebab tu aku tegur, aku rasa tak patut. Sebab tak ada siapa yang nak menegur diorang ni. Melampau-lampau sangat. Setiap minggu perkara ini berlaku. Jadi aku rasa kena ada yang menegur. Last time aku pernah highlightkan perkara ni kepada masjid tu sendiri. Masjid tu sekali 2 kali je lah ada yang mengawal. Tapi lama-lama lepas tu dah tak ada yang kontrol. Dan inilah yang berlaku. Seorang sampai 3-4 bungkus. Kesian para jemaah yang belakang-belakang. So nak tak nak kita kena tegur lah. Kena ada seseorang yang menegur. Kalau tidak, benda ni tidak akan ada kesudahan.